Ini double strike lagi, tapi satu ada telur Yang telur ni kita akan riliskan sahabat. Wah, betul-betul double strike sahabat. Itu dia. Kita akan riliskan dulu sahabat. Alhamdulillah menggunakan udang seperti biasa udang Okey, itu dia. Okey, kita akan riliskan dulu. Okey, itu dia sahabat. Kita riliskan lagi Okey sahabat, kita ceritakan bahagian kedua tentang DJ Casey sering juga kita waktu zaman 90-an tu kita kadang-kadang duduk di playground playground lama yang ada pasir kat dalam dia. Habis ada macam marble petak-petak tu kan, warna-warna biru, ada longsoran dia tu, semua buat daripada batu sahabat semua batu Kadang saya dengan Casey kadang malam-malam duduk kat situ kan, bual-bual. Kadang-kadang zaman-zaman blackout kan, macam lagu Scorpion Blackout tu, tahu-tahu tengah duduk satu blok semua blackout. Nak pergi sembahyang tarawih, memang suasana tu tak boleh dapat lagi sahabat. Blackout semua, satu berapa blok semua gelap. Wah, nanti semua blok fikir blackout. Memang suasana tu tak ada lagi sekarang sahabat. Memang zaman tu je. Dan tu Casey memang suka duduk dengan kita juga waktu tu. Sering lah sembahyang tarawih ke hari biasa kan, kalau ada free ada duduk kita kat bawah-bawah, ada kat playground dulu kan. Itulah bahagian kedua saya bersama Casey waktu tu Okey, itulah cerita kita buat hari ni, dan kita akan teruskan misi lagi sahabat. Kita dapat lagi seko lagi sahabat. Air tinggi sahabat Air tinggi sahabat. Cuaca panas, tak berangin, dan kita dapat landed lagi satu sahabat. Satu lagi kita dapat landed satu lagi, dan kita akan riliskan daripada net dulu, dan saya akan kas lagi sahabat. Alhamdulillah. Okey sahabat, alhamdulillah hasil kita walaupun tak banyak, kerana mancing kita pun dalam 1 jam je, 1 jam lebih dapat juga sahabat. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi.